Pada bulan November 2018, seorang backpacker muda dari UK, Grace Milling, tiba di New Zealand untuk menjelajahi keindahan negara itu. Namun, perjalanan yang sepatutnya menjadi pengalaman indah berakhir dengan tragedi. Grace tiba di Auckland, teruja untuk menjelajahi tempat-tempat baru dan bertemu dengan orang-orang dari pelbagai latar belakang. Namun, pada malam 1 Disember 2018, kehidupan Grace berubah selamanya. Dia bertemu dengan seorang lelaki melalui aplikasi Tinder, Jesse Compson. Pertemuan itu sepatutnya menjadi malam yang menyeronokkan, tetapi ia berakhir dengan tragedi yang tidak terbayangkan. Keluarga Grace mula bimbang apabila dia tidak lagi memberi sebarang kabar. Mereka pun melaporkan kehilangannya kepada polis New Zealand. Setelah beberapa hari, pada 5 Disember, pihak berkuasa menemui mayat Grace dalam sebuah beg di kawasan hutan di Waitaka Ranges. Jesse Compson ditangkap dan didakwa atas pembunuhan. Dalam perbicaraan yang berlangsung pada November 2019, dia mendakwa bahawa kematian Grace adalah akibat dari hubungan seksual yang kasar. Namun, juri menolak alasan itu. Setelah hanya 6 jam perbincangan, juri mendapati Compson bersalah atas pembunuhan Grace Milling. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 17 tahun sebelum layak memohon parol.